sejahtera. Video ini untuk pertandingan Tokoh Pengawas Pusat Sumber kategori Sukalan Menengah bagi tahun 2025. Nama saya ialah Kesawa Priya, anak perempuan Suresh Kumar. Saya dari Sukalan Menengah Kebangsaan Bahau 2. Saya merupakan anak sulung daripada 2 orang adik-beradik. Hobi saya ialah membaca buku, terutamanya bahan bacaan yang boleh menambah ilmu pengetahuan dan memberi inspirasi. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang peguam. Saya merupakan penolong pengawas pusat sumber. Sebagai penolong pengawas pusat sumber, saya sentiasa memastikan keadaan dalam pusat sumber kemas dan tersusun. Saya juga bertanggungjawab untuk memantau tingkah laku pelajar yang berada di dalam pusat sumber. Saya juga menyusun buku dan membantu dalam aktiviti seharian seperti peminjaman buku dan pemulangan buku. Sebagai pengawas pusat sumber, saya belajar cara mengurus masa dan melaksanakan tugas dengan amanah. Selain itu, saya juga menjaga kebersihan di pusat sumber dan mendaftar bahan bacaan yang baharu. Seterusnya, saya juga belajar cara percakapan sopan dan pengguna pusat sumber dengan guru-guru. Tambahan pula, saya amat bersyukur kerana saya telah mendapat anugerah pengawas pusat sumber yang terbaik pada tahun 2024 dan saya juga dapat anugerah 5 bintang di Nilam. Saya telah merekod sebanyak 2,590 bahan bacaan di Nilam. Minat saya terhadap buku dan ilmu pengetahuan telah mendorong saya untuk menjadi pengawas pusat sumber. Akhir kata, saya amat berbangga kerana saya telah dilantik sebagai penolong pengawas pusat sumber dan saya berharap terus menyumbang untuk menjadikan pusat sumber ini tempat yang menarik dan penuh inspirasi. Sekian, terima kasih.